Ya, saya semalam telah membentangkan laporan kepada Jemaah Menteri tentang peningkatan PPS, jumlah keluarga dan juga jumlah masa banjir. Dan pada hari sebelum itu, ya, hanya terdapat kira-kira 1,000 orang yang berada di PPS, tapi semalam telah meningkat ke angka 3,400. Pada hari ini saya hampir pasti angka itu akan meningkat dan saya akan kemaskinikan maklumat terbaru apabila saya sendiri mengadakan lawatan kerja untuk meninjau bukan hanya kesiapsiagaan tetapi juga penyantunan terhadap masa-masa banjir di kawasan-kawasan yang akan menerima luruan hujan yang berlebihan. Saya telah melaporkan semalam bahawa luruan hujan di Pantai Timur, terutamanya di Pahang dan di Johor, ia akan melipat ganda kepada 5 hingga 7 kali ganda.